Adorat aku punya. Hai. Okay, sekarang ni saya sudah pun sampai ke studio NSR, di mana hari ni saya akan melakukan satu tugasan yang agak berat, di mana saya akan membuat sendiri lagu Lumrah Percintaan untuk membuat Minus Fun untuk bagi MTV Karaoke UKIS lagu. Jadi kepada peminat-peminat luar sana, mungkin boleh lepas ni bolehlah menyanyi lagu-lagu UKIS, di mana kita ada lagu Lepaskan Muka Terpaksa, Hati Terluka, Ridha Berbunyi Lagi, Aku Jatuh Cinta, Sesalan dan juga lagu Percintaan. Jadi ini adalah studio NSR yang berada di Jalan Sentul ini, dan inilah buat pertama kalinya saya menggunakan studio di sini, dan agak seronok juga studio sini. Kalau untuk buat filem seronok, tapi saya tengah cuba untuk membuat sesuatu benda yang barulah. Jadi untuk anda yang berada di luar sana, saya ingin cakap ribuan terima kasih di atas kesudian anda memberi sokongan kepada album UKIS selama ini, di mana sekarang lagu Lepaskan Muka Terpaksa sudah pun bermain di bibir peminat di seluruh Malaysia, terbaik umur 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan juga yang dewasa dan juga otai boleh menerima lagu UKIS dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah view di YouTube menghampiri ke 2 juta. Alhamdulillah, di mana itu satu kebanggaan bagi UKIS dan juga saya dan kepada anda, kerana anda penentu dan juga semangat untuk saya meneruskan perjuangan UKIS. Jadi nanti saya akan bawakan anda sedikit-sedikit paparan bagaimanakah cara kita merekodi di studio. Jadi ini khas untuk anda di Sebaik Tabir, lagu Lumrah Percintaan. Kita jumpa lagi lepas ni. Bye. Bagaimana tak lagi harus aku lambat je. Okey, lagi sikit. Lambat lagi sikit. 1:16. Tadi dia berapa mulai? Tadi 115. Okey, 1.6. Tak payah di depan. Start from the apakah sekarang ni saya buat track pertama dulu okey. Okay, saya buat satu-satu, kita clear track Betul. Baik. Okey. Okey.
untuk selamanya. Selamanya. Okey, boleh deh. Buat lagu ini sebenarnya agak payah sebab lagu ni didekat pada tahun 1997. Jadi hari ini saya terpaksa membuat benda yang baru. Saya tukarkan supaya dia sedap. Cuba yang terbaik sebab tak ada klik. Sebab tahun 97 saya bermula dengan analog. Di mana analog ni kita menggunakan tape zaman dahulu kali, tapi zaman sekarang ini terlalu canggih. Sebab sekarang ni dia dah jadi modern. So klik yang ada kat Pro Tools tak boleh ngam dengan yang saya punya klik tu. Jadi terpaksa saya menggunakan satu jalan membuat benda yang baru. Jadi agak payah juga nak buat, tapi it's okay lah. Kita akan buat yang terbaik dan alhamdulillah lagu ni akan meletup dan insyaAllah peminat akan suka lagu ni. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana dan juga peminat-peminat UKIS yang tak henti menyokong UKIS, saya sebenarnya begitu terharu sebab anda lah penentu segalanya. Anda jugalah yang menentukan segala-galanya supaya UKIS ni naik. Dan saya akan bertungkus lumus untuk menjadikan album UKIS ni menjadi popular seperti dahulu kala. Poing, poing, poing. Saya ikut kita sekarang. Jom, ikut saya. Sekarang proses bikin gitar akustik namanya. Siapa nama tadi? Hello, Kojin. Okey, Kojin. So bila dah buat kerja hari ni dengan saya, apakah perasaan awak? So bila bekerja dengan saya ni, okey ke tak? Oh, okay. Enjoy. Very enjoy. Enjoy, tak ada masalah ya. Ini adalah engineer daripada sound daripada NSR. Dah berapa tahun bekerja di sini? 10 tahun. 10 tahun sini. I nampak dia suka lagu ni. Suka lagu ni ke? Suka. Dia macam feel jadi kan. Jadi itulah serba sedikit dekat anda tadi kepuasan kembali kita buatkan untuk anda, di mana kita dengan piano, dengan kita main gitar. Jadi inilah kepuasan kita buat di studio saya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Bye bye. Jangan nakal. Inilah untuk anda. Bye. Bye. Jumpa kami di MTV UK.